Dia cukup mudah. Sekarang ni, bayangkan dalam masa yang sama, minyak stok lama. Sebab macam mana saya cakap minyak stok lama? Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia menyatakan hari tu, dia kata minyak kita cukup sampai bulan Mac. Lebih kurang macam itulah. Jadi kalau ikutkan ini minyak stok lama. Bulan Mei. Bulan Mei. Jadi kalau ikutkan masa dia beli itu adalah ikut harga lama. Mengapa kerajaan mengambil kesempatan untuk menaikkan harga minyak? Dan lagi sekali saya nak terangkan kepada ni, apakah kita lihat sekarang ni macam mana pengiraan kerajaan? Kenapa tidak bagi tahu kepada rakyat macam mana dia boleh dapat RM6.20? Sedangkan dalam masa yang sama, kalau ikutlah $100 satu barrel pun, harga minyak tidak boleh melebihi daripada RM5 1 liter. Sekarang ni pergi kepada RM6. Saya nak tanya kepada kerajaan, apakah penggunaan orang yang menggunakan diesel ini menanggung budi subsidi? Saya nak tanya, apakah perkara ini sebenarnya yang menanggung adalah rakyat juga? Jadi ini perkara-perkara saya rasa kerajaan perlu peka, kerajaan perlu ambil sikap tanggungjawab. Dulu Datuk Seri Anwar Ibrahim juga yang mengatakan bahawasanya bayangkan 20 sen naik, rakyat berguling, mak sabu dan semuanya berguling dekat jalan. Tapi hari ni naik 80 sen 4 kali. Betul, daripada segi penggunaan diesel, kita tengok penggunaan dekat kereta ni mungkin kita tengok hanya 19-20% saja. Tetapi itu hanya daripada penggunaan kenderaan. Tetapi bagaimana pula dengan kilang-kilang? Bagaimana pula dengan perkara-perkara yang lain? Kalau ikutkan daripada segi liter, penggunaan diesel lebih banyak daripada penggunaan petrol. Jangan kita kira daripada peratusan orang yang menggunakan di dalam raya. Kalau daripada segi industri tak pakai petrol buat mesin dan sebagainya. Ini satu sikap yang tak bertanggungjawab. Datuk Seri Anwar sepatutnya dulu dia antara isu dia menjadi Perdana Menteri pada hari ini adalah antaranya kos sara hidup dan juga harga minyak. Bayangkan tuan-tuan, 20 sen sekarang ni naik 80 sen 4 kali. Nak jadi apa ni? Tak kira lah kita ni negara pengeluar minyak ke apa, cukup ke tak cukup ke. Tapi macam mana nak ambil urus? Sedangkan tuan-tuan, bayangkan di Thailand minyak diorang baru RM4 1 liter. Negara yang mana dahulunya diorang punya rakyat isi minyak kat sini, sekarang ni dah jadi terbalik. Rakyat kita pula pergi isi minyak dekat sana. Tuan-tuan fikir, ini satu pengkhianatan. Sekarang ni bila orang berkritik dia, orang cakap dia marah, dia koyak, dia kata orang macam-macam. Kamu sebagai pemimpin, kamu cuba fikir Datuk Seri, kamu adalah pemimpin, menjadi pemimpin di atas penderitaan rakyat. Di atas penderitaan rakyat, kamu mendapat menjadi Perdana Menteri. Tetapi akhirnya kamu mengkhianati, kamu khianat rakyat. Kamu tidak mengotorkan janji kamu. Kamu tidak buat apa yang seperti kamu cakap. Datuk Seri Anwar menyuruh konon-kononnya rakyat berjimat. Kamu punya menteri tu banyak, pecatlah mereka. Mereka ni dapat gaji, dapat hasil daripada cukai rakyat. Yang ada menteri besar-besar buat apa? Isu orang mabuk pun Anthony Loke tak boleh nak selesaikan. Cerita terbaru sekarang ni saya dengar apa cerita orang Singapura pula, lesen Singapura pula dah boleh apply budi 95. Ini salah satu pengkhianatan. Inilah pengkhianat sebenarnya di dalam negara ni. Dia mengkhianat bukan sahaja orang Melayu, tetapi dia mengkhianati orang Malaysia, iaitu dalam tu ada orang Melayu, Cina dan juga orang India. Sekian.